Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang keempat, Al-Hiwar As-Sani, muka surat 63. Tajuknya Fi Al-Mat'am. Fi di Al-Mat'am Restaurant. Perbualan di Al-Hiwar As-Sani berlaku di antara An-Nadilah dan Ilyas. An-Nadilah ialah waiter perempuan. Untuk waiter lelaki, kita perlu buang ta marbuta ataupun ATT garis bawah. So, dia akan jadi An-Nadil. Okey, An-Nadilah cakap, Marhaban, marhaban, ta'am laziz, ta'al, mahalli wa safari. Marhaban, marhaban, hai, hello, selamat datang. Ta'am laziz, ta'am, makanan, laziz, sedap. Ta'al, marilah. Mahalli, boleh dine in. Okay, mahalli dine in, makan di sini. Wa safari, dan take away. Okay, boleh tapau. Kemudian Nadilah tanya lagi. Hal turid tanawul at-ta'am huna? Hal, adakah? Turid, kamu mahu tanawul makan ataupun mengambil at-ta'am makanan huna di sini? Nak makan sini ke? Okay, so Ilyas pun cakap. Naam, urid wajbah Arabiyah. Naam, ya, urid, saya mahu wajbah hidangan Arabiyah, Arab. Okay, so dia nak makan Arab lah. An-Nadilah pun kata, Hazihi qa'imah at-ta'am. Tafaddal. Hazihi. Ini adalah qa'imah at-ta'am. Qa'imah list at-ta'am makanan. Ataupun secara ringkasnya makna menu. Tafaddal. Dipersilakan. Kemudian Ilyas pun kata, Ya salam. At'imah kathirah. Ya salam. Wow. At'imah makanan kathirah. Banyak. Banyaknya makanan. Dan Nadilah pun tanya, Maza ta'kul wa maza tashrab? Maza, apakah ta'kul kamu makan? Ataupun Maza ta'kul, apakah yang kamu mahu makan? Wa maza tashrab? Tashrab ialah kamu minum. Wa maza tashrab? Dan apakah yang kamu mahu minum? Ilyas pun jawab, Akul rusmandi ad-dajaj wa ashrab asir al-burtukal. Akul, saya nak makan ruz mandi ad-dajaj, nasi mandi ayam. Wa ashrab, dan saya nak minum asir jus al-burtukal, oren. Ba'da al-akl, selepas makan. An-Nadilah pun tanya, Kaifa at-ta'am? Kaifa, bagaimana? At-ta'am, makanan. Okay, macam mana dengan makanan tadi? So Ilyas pun jawab, Alhamdulillah, syukur. At-ta'am syahi jiddan. Bikam al-hisab? At-ta'am, makanan, syahi, menyelerakan, jiddan, sangat. Bikam al-hisab, bikam, berapa harga? Okay, kita tanya berapa harga. Al-hisab, jumlah. Okay, totalnya berapa ringgit? An-Nadilah pun cakap, Al-majmu', jumlahnya, keseluruhannya, totalnya, bi khamsah wa salasin ringgit. Bi khamsah dengan khamsah wa salasin, 35 ringgit.